Kenapa seluar dalam lelaki dalam kotak? Seluar dalam perempuan mana pernah letak kotak? Dia lambat macam tu je. Ada sebab ke tu? Ada sebab. Seluar dalam lelaki. Sebab lelaki mana pernah pilih? Dia tahu saiz. Aku agak. Aku SL kot. Double SL. Bolehlah ni. Faham ambil. Kalau perempuan ikut sama, dia jadi lambat. Bang, ambil ni abang. Ada banyak colour. Kau ingat aku pakai kat luar ke apa? Apa mustahak sangat warna spena tu kat kau? Contohlah cara fikir. Orang perempuan kalau letaklah seluar dalam tu dalam kotak, dia tetap akan keluarkan. Dia tetap nak acu-acukan. Tak, sebab memang karakter tu beza. Macam orang perempuan gelanggang dia rumah. Sepatutnya. Normally orang perempuan gelanggang dia rumah, dia kemas, dia tahu garam kat mana, gula dekat mana, ni kat mana, nak memudahkan. Tak pernah mudah untuk lelaki benda tu. Kau bawa lelaki hari ni test kan? Bang, sekejap bang. Ada nak test nak buat sikit. Okay bang. Garam kat mana? Tak ni kenapa ni? Apa hal? Kenapa? Nah, orang lelaki memang lemah bab tu. Dia tahu benda dah siap je. Betul tak? Tu kelemahan lelaki. Tapi gelanggang orang lelaki kereta. Kereta dia akan kemas. Dia akan kejap-kejap nak cuci kereta. Kejap-kejap vacuum. Wah, jangan bersepah di tepi tu. Dia tak suka. Orang perempuan, fail mesyuarat yang 2 minggu lepas ada lagi kasut belakang. Kadang-kadang kasut dekat dashboard. Kadang-kadang